So hari ni adalah sebenarnya hari birthday Dinda, tapi Dinda tak tahu pun hari ni adalah dia. So aktiviti kita hari ni kita bawa Dinda pergi Kizona. Okay, so jom kita tunjukkan korang macam mana aktiviti Dinda kat Kizona ni. Let's go! Sebenarnya ini adalah vlog birthday Dinda, tapi sebab Dinda tak tahu hari ni birthday dia, so kita enjoy je lah aktiviti yang dia nak buat hari ni. Dan kita tak boleh nak bagi tahu pun yang hari ni hari birthday dia. Sebab apa? Sebab kalau kita bagi tahu nanti dia sibuk tanya bila nak ada faham tak? KK. KK. Sebab tu lah kita tak boleh nak bagi tahu dia yang hari ni adalah hari dia. Okay, 1, 2, 3. Alah. Sekejap lagi waktu berbuka tu baru dia tahu sebab ada KEK. KEK. Macam tu lah. So kalau kalian tengok video sampai habis, kau akan tengok reaction dia macam mana dia tahu yang hari ni adalah hari birthday dia. Lakas sikit. Kepala Dinda besar. Topi tu kecil. Nak bagi apa dekat sini ya? Okey, sekejap. Saya nak tengok dekat awak punya kedai ni ada apa. Wow. Menariknya. Tinggal sikit. Nantilah. Wow, kat sini tersusunnya kedai awak. Nampak bersih je. Awak nak apa? Okey, saya nak tuna roll 1. Salmon 1, omelette 1. Okey. Dengan air green tea 1. Sebenarnya kita ada kasir je kat sini, cuma kita tinggal kasir dekat ayah. Tengok ni. Padam muka, kena jaga kasir. Kasir dah haus ke? Haus dah ke? Wow. Okay. Tunggu ni. Shrimp dengan salmon. Ini dekat kedai aiskrim. Nak aiskrim apa? Besar. Cantik. Tengok sini. Cantiknya. Dia siapa? Okey, Dinda. Cakap ayah. Dinda lah. Sebenarnya hari ni birthday Dinda. Dinda lupa ke birthday Dinda? Dinda lupa ke? Dinda tak tahu. Happy birthday Dinda. Tengoklah tu ada yang malu, ada yang malu. Zoom muka malu dia. Wow. Sebab rambut dia licin. Air tolak belakang lagi. Dah jom, kita dah berbuka dah pun. Jomlah kita makan. Dia terkejut ke? Dia kan salah meja lah. Dia ingatkan kek orang lain lah. So dia terkejut sangat-sangat lah. Kali ni prank ibu berjadi lah. Surprise ibu jadi lah. Ayah surprise Dinda jadi lah. Dia cakap dengan dia lah. To you, happy birthday to you. Happy birthday to Dinda. Happy birthday to you. Jom. Wih.
tu macam tak habis lagi je. Dinda suap ibu. Ya, tinggal mesti sikit. Oh, manis tak? Manis? Ini lepas kena prank. Oh, dia dah kasi tu. Ya, kena. So okay, untuk video kali ni kita akan buat surprise birthday Dinda. Along harap korang dengar sebab Along pakai mikrofon dan Along cakap bisik-bisik. Sebab Dinda ada dekat sini. Tengok Dinda dekat mana. Kasih belum tidur. Dinda dah tidur. Kuromi. So untuk birthday Dinda kali ni kita akan buat tema Kuromi. Oh my god, tak sangka besar. Wow, besar gila. Besar banget. Kasih, diam kasih. Nanti kakak bangun. So kalau Dinda tengok ni video ni sekarang, happy birthday Dinda. Ibu dengan ayah dah usaha habis baik untuk surprisekan Dinda. Walaupun tak pada tarikh yang sebenar, tapi at least kita sambut kan. So sekarang ni ayah tengah set up nak letak belon, banner Kuromi. So korang tengok video ni sampai habis tau. So sebenarnya Kasih pun dah macam excited. Sebab tu dia tak tidur. Tengok ni, saya pada umur Dinda 5 tahun ni, saya harap dia dah tak bergelek. Kita sambung nanti bila Dinda bangun tidur. Okay? Dinda. Bangun. Dah nak buka dah. Surprise! Surprise! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Dinda Camelia. Happy birthday to you. Kak Dinda, terkejut tak? Terkejut. Kuromi semua. Okay. Kejap. 1, 2, 3, surprise! Okay. Sini. Okay lah tu. Masih. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Aiskrim kita, sayang. Cari sangat-sangat tu. Ya Allah, sedapnya. Kek idaman ibu juga ni. Ini nak ni amat. Boleh. Nak ni. Rainbow. Rainbow tu boleh makan ke? Boleh. Hai, kejap lagi kita sambung. Ada special part. Sedap ke? Ibu ada hadiah birthday untuk Dinda. Kejap, sabar. So big. 1, 2, 3, surprise! Wow. Ibu terpaksa turunkan dulu. Terpasang dulu. Dah. Pejam mata betul. Wow. Pejam mata betul. Wow.
Pejam mata betul. Pejam. Kejap. Wah, ada tu pula. Aduh. Okay, banyak 1, 2, 3. Surprise. Suka tak? Cakap apa? Peluklah. Sama-sama Dinda. Ibu belikan Dinda skuter. Ada nak tengok skuter apa. Murah ni. Jangan lupa subscribe. Bukan murah-murah, mahal-mahal punya ni. Oh, sorry. Alamak, sini. Oh. Dinda paling Dinda nak. Belum ya? Belum lagi Dinda, belum. Belum Dinda, belum. Sabar Dinda, sabar. Gempak seh. Ini dia buka mata. 1, 2, 3, surprise. Saya pun start tengok before ni. Ui, aku punya dia tak peluk sih. Masa birthday ibu dia tak peluk ibu pun. Wow. Okey, peluk ibu jap. Okey, siapa dia nak peluk ibu? Suka ke ada ibu ke tak suka? Suka. Okey. Dinda pun suka skuter ni. Sampah. Tuan sampah sekali. Wah, gempak lah Dinda. Ayah. Kita tahu lah ya macam nak kemas ya. Terima kasih ayah. Aduh. Saya ada menu lah topi ni. So nampaknya itu sajalah video kita untuk kali ni. Happy birthday Dinda. So korang kena tengok the next video. Next video kita akan main-mainan yang ayah beli. Wow. So bye bye. Ciao. Ciao. Ciao.